Assalamualaikum. Dari kerajaan Kedah tua yang katanya Islam datang ke tanah Melayu ni melalui Raja Derbar, Sultan Al-Muzaffar Shah I yang bertarikh 1136 Masihi hinggalah ke Melaka 1400 Masihi yang konon-kononnya para meswara itu beragama Hindu. Aku tengok daripada segi timeline saja pun dah tak kena. Daripada dulu lagi, jauh lagi sebelum daripada penemuan kapal yang dikaji diselidik sekitar kurun ke-12. Sekitar 1200 tahun Masihi. Barulah kena dengan timeline yang sebenar. Sebab itu sebelum Prof Dr. Salihah Yaakob ni aku kenal, aku dah dengar dah kajian-kajian ni, cuma dia tak popular sebelum zaman TikTok ni lagi. Kan? Sebab tu menipu je. Kita punya sejarah ni memang dah kena padam, kena putar dengan kolonial-kolonial ni. Itu yang melambangkan bahawasanya bangsa kita ni hebat. Memang hebat satu masa dulu, kan? Saja dia nak bagi lemah, nak nampakkan kita ni naif, kita ni dulu tak tahu apa, hanya berkeris berlembing je lawan dengan penjajah. Kalau kau kira logik, takkan 1400 tahun ke 1511 hanya makan masa 100 tahun kerajaan empire besar agung Melaka boleh membina empire yang begitu hebat, begitu gemilang dan terkenal di seluruh dunia, yang mana pelabuhan ketika itu dekat Melaka, kita sekarang tahun 2026 tak terlawan lagi. Bayangkan jumlah kapal tu sama level dengan Singapura. 2000 sehari yang mendarat. Jadi kau rasa takkanlah daripada hutan belantara nampak pelanduk duk berlawan dengan kancil ke macam mana cerita dekat tepi pokok Melaka kat sungai yang masa tu hutan belantara, dalam masa 100 tahun lebih boleh jadi empire agung. Ini cerita Hollywood kan? Ini dah macam Fantastic Four. Ini dah kira macam Justice League kan? Kau nampak tak dia bodoh-bodoh dengan kita? Lepas tu kita pun duk mati-mati dah percaya sejarah yang Barat Laknatullah ni buat. Sama juga dengan Kedah. Kalau ada sahabat Nabi, tabi'in sampai, takkan ambil masa beratus tahun untuk sampai ke Kedah tua. Jadi aku yakin sejauh sebelum Sultan Muzaffar tu terima Islam 1136 tu dah ada timeline. Kalau tamadun Lembah Bujang dah ada tamadun besar, bukan sembah berhala, yang sembah agama Hanif yang bawaan Nabi Ibrahim, yang seperti mana kajian dan dakwaan Profesor Dr. Salihah tu 736 tak silap saya sebelum Masihi. Berapa ribu tahun pula sampai ke 1136. Sedangkan jauh daripada tanah kita ni Islam tu dah sampai. Sahabat-sahabat dah merantau ke seluruh dunia. Sedangkan ketika Khalifah Umar 2/3 dunia ni dah ditawan. Mustahil lah dalam masa timeline beratus tahun, beribu tahun untuk sampai. Takkan beratus tahun pula nak sampai Melaka daripada okey, kita ambil lah kajian yang 1136. Takkan 1400 baru sampai Melaka. Besar mana Malaysia ni? Rusia ke China? Kan? Kedah, zaman Kedah tua ialah kerajaan silih berganti. Tetap peta yang sama, tetap Semenanjung ni macam tu lah. Kan? Takkan beratus tahun pula nak sampai. Kalau jalan kaki pun guna satu tapak pun tak sampai 400 tahun untuk sampai ke Melaka. Kan? Dan kena ingat pula Melaka zaman tu bukan Melaka macam sekarang ni petanya. Daripada utara ke selatan sehingga habis ke Sumatera apa semua tu, Batam apa semua tu, di bawah naungan Melaka. Kan? Empire last kita yang agung, yang gemilang. Jadi itulah aku cakap, kalau kau nak belajar sejarah untuk pass exam, kau ikutlah sistem pendidikan yang ada. Tapi kalau kau nak kenali sejarah betul-betul sebagai pencinta sejarah, ni bukan untuk dapat A tau. Yang aku cakap ni bukan kau nak dapatkan PhD, tapi untuk jati diri kau. Untuk kau kenal siapa asal usul kau, betapa kau dulu tok nenek kau hebat, betapa Islam ni dah dengan Melayu ni tak pernah terpisah. Betapa dulu kita ni telah dipisah-pisahkan, disiat-siatkan akademik kita, antara agama dan sekular, antara akhirat dan duniawi, kan? Antara sufi, antara silat dan sufi pun dipisahkan. Jika dulu silat tu sekali gabungan, sekarang silat nak belajar agama kena masuk pondok. Nak kena belajar sufi, belajar tarikat. Dulu ianya adalah satu entiti. Sebab itu silat dulu padu, bukan pasal makan muntah jin. Kan? Yang kita faham, orang dulu bertapa dalam gua sampai rambut panjang, semayang tidak apa tak untuk jadi kuat. Pun kena kelentong dengan filem. Kan? Padahal dulu semuanya kesatuan. Pelajaran dulu sebelum adanya kolonial, terutama British datang, kita dalam kesatuan. Agama dan akademik tu sama. Bukannya terpisah. Sekarang ni kita dah disiatkan. Dah lah disiatkan antara dunia dan akhirat. Ilmu pun tak ke mana. Yang agama pun tak betul-betul dalamkan agama dalam silibusnya. Yang dunia pun tinggalkan pula agama. Elok. Itulah jahanam jadinya. Memang itu adalah Barat lah yang buat, kan? Kita pula masih lagi mengekalkan kolonial tu. Walaupun muka Islam, mengaku Islam, tonggang terbalik 5 kali sehari, pergi haji, pergi umrah, tapi jiwa kolonial. Dalam hati jiwa British, jiwa Portugis, jiwa Belanda masih lagi kekal hingga hari ini, yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan, baik daripada kerajaan hinggalah ke atas sana. Itu saja. Nak tahu sejarah ni, kaji betul-betul, terima pandangan-pandangan. Sebab itu saya setuju. Sebab ada satu, kalau kembali kepada yang zaman Kesultanan Melaka, okey, sebab itu logik bila kapal tu usia dia 1200 tahun Masihi dengan kena jajah 1511, barulah kena dalam tempoh berapa ratus tahun tu barulah maju empire tu macam tu.
Kan? Zaman tu bukan zaman macam sekarang ada korek apa boleh tebuk dinding, tebuk gunung dengan mesin-mesin gergasi apa semua. Logik tak? Kan? Walaupun ialah teknologi kita dulu hebat, tapi tidaklah selaju mesin yang ada pada hari ini untuk buat sesuatu tu. Kan? Jadi betul lah tu, sebab ada kajian mengatakan ketika jatuhnya Melaka tu tidak kurang lebih dekat 80 sultan lah yang memerintah Melaka tu. Barulah kena berpuluh-puluh sultan. Kita merdeka dekat 70 tahun ni, adakah daripada hutan belantara Malaysia ni? Kau fikir macam tu lah, kau fikir 1957, adakah kita ni hutan belantara untuk dapatkan kemajuan tahun 2026 ni? Kau bayangkan kalau kita ni daripada tanah setandus-tandusnya, daripada hutan belantara sesungguhnya 1957, tak ada apa, kampung, kiranya kita ni orang asli yang tahu tombak ikan macam tu je, contoh. Tiba-tiba 2026 ni KLCC mencanak-canak semua dengan MRT semua, kau rasa logik tak? Ni tak lama nak dekat, lagi 40 tahun, 100 tahun. Kau rasa logik tak? Daripada hutan belantara, tengok pelanduk lawan kancil ke apa benda, duduk bawah pokok yang tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi empire agung tiba-tiba jadi khalifah tiba-tiba jadi wilayah Uthmaniyah yang digeruni bahagian timur ni pelabuhan tersibuk, jadi kaya raya, semua kuasa dunia datang nak serang, dengan Cina pun nak ijaz. Tanah besar Cina masa zaman dinasti dulu nak ijaz, nak ni dengan Melaka. Memang tak masuk akal lah. Kalau tengok daripada situ, aku ni tak cerdik, tapi aku suka mengkaji, aku suka tengok secara logik akal. Memang tak logik bos, memang tak logik. Dengan timeline yang ada ni, yang kita isytiharkan ianya betul ni, aku yakin dan percaya sebenarnya timeline yang ada ni adalah dia sama naratif dengan penulis-penulis sejarah yang belah kepada kolonial, yang belah kepada barat ni. Tak kira Tun Sri Lanang ke dulu, yang banyak sejarah-sejarah kita ni tulis sejarah, riwayat sejarah, tapi sejarah yang ditentukan oleh barat untuk kita mengikut kehendak dan telunjuk mereka. Jadi fikir-fikirkan lah. Kalau kau rasa kau nak faham sejarah ni supaya jadi kau punya akar dalam diri, supaya kau sayangkan betul agama bangsa tanah air ni, supaya kau kenal leluhur kita ni hebat tak hebatnya macam mana, supaya apa? Bukan supaya diagung-agungkan bodoh-bodoh macam tu je, supaya kita serap dalam diri kita. Barulah kita ada prinsip, barulah kita rasa kita ni bernilai, bermaruah. Kan? Memang kita dah hilang segala-galanya, jati diri apa semua ni, akar semua dicabut. Tetapi siapakah kita sebenarnya dahulu? Sehingga kan mereka tak hapuskan pun semua artifak-artifak kita. Sampai hari ni dia orang simpan. Sedangkan berapa banyak wilayah empire Islam dihancurkan semuanya. Dibaling ke dalam sungai, laut. Laut menjadi darah, laut menjadi dakwat, mata pena. Ilmu hilang. Tapi kenapa alam kita ni masih disimpan hingga hari ini? Sebab itu aku cakap, sebab itu ramai pengkaji sejarah, orang hebat sejarah cakap bangsa kita ni bukan bangsa yang biasa-biasa. Kita ni bukannya nak jadi pentaksub ataupun membangga-banggakan tanpa hala tuju, tanpa prinsip dan asas, tanpa akar. Tapi mesti ada rahsia besar tentang bangsa kita ni. Jadi fikir-fikirkan. Nak sayangkan agama bangsa negara ni, kau sayangkanlah bahasa bangsa kita ni, leluhur kita dulu macam mana. Okey, dapat sangat tu. Alright, itu saja. Fikir-fikirkan elok. Muhasabah tanam dalam kepala otak dan dalam. Bye-bye. Assalamualaikum.